Ini dah dia satu-satunya buffet makanan Melayu klasik siap campur dengan makanan-makanan tengah Arab weh. Korang tengoklah, ada baklava, ada skewers, macam-macam lagi. So jom guys, hari ni aku nak bawa korang pergi buffet Kampung Lah dekat The Teratai Hall Halim Mazmin Place. Macam biasa Kampung Lah bawa macam-macam jenis makanan yang best. Ada kambing bakar, ada ayam percik. Yang paling best sekali tahun ni dia ada campur dengan makanan-makanan Arab sekali. Ada mandi lamb, mandi chicken. Yang paling best sekali, makanan-makanan yang korang susah nak dapat macam hummus ni pun ada dekat sini. So korang dah tak payah nak kalut dah nak beli. Tapi kalau korang tak into makanan Timur Tengah, diorang pun ada sediakan macam ni sup tulang, sate. Dengar je Kampung Lah, korang tak perlu risau tentang lauk pauk klasik dia. Tengok ni, diorang ada sambal sotong petai, kari daging. Yang paling famous sekali, daging salai diorang ni. Ada daging masak hitam, ada ayam masak merah. Yang paling best sekali, diorang ada kerabu campur weh. Tak cukup dengan tu, diorang pun ada sediakan nasi dagang dengan lauk-lauk macam daging tetel. Tapi untuk dessert paling best sebab diorang ada dessert daripada Timur Tengah dengan Melayu klasik juga tau. Diorang ada kuih muih macam ni, ada pulut mangga, ada bubur kacang merah, ada pengat pisang, macam-macam lagi yang korang boleh dapat kat sini. Untuk pilihan air dia memang banyak guys. Makanan pun dah depan mata, tak payah tunggu lama, kita makan dulu. Untuk aku, ruang makan ini memang selesa sebab luas. Korang jangan risau, korang boleh solat maghrib dengan solat tarawih dekat sini. So korang buka lah puasa dekat sini. Boleh ajak kawan-kawan ataupun family korang. Apa pun kita santai-santai je.